Air filter ni lama-lama korang tak tukar-tukar sampai dia berhabuk tebal, tersumbat, pisang kereta korang. Function air filter ni nak tapis segala kotoran, habuk-habuk daripada masuk ke dalam enjin kita. Air filter ni ada jangka hayat dia. Kalau pakai lebih daripada jangka hayat dia, dia akan berhabuk teruk. Lama-lama dia boleh tersumbat. Bila dia tersumbat, udara bersih yang masuk ke enjin akan berkurang, menyebabkan enjin tak cukup oksigen untuk pembakaran yang sempurna. So enjin akan jadi lemah dan lembab lah, dia akan jadi tak power. Penggunaan minyak korang pun akan meningkat sebab bila tak cukup udara, enjin akan bekerja lebih keras dan dia akan guna lebih banyak minyak untuk hasilkan power. Lepas tu, enjin boleh jadi terlalu panas sebab campuran bahan api untuk pembakaran tu tak seimbang. Dia akan gunakan minyak yang banyak sangat, udara pula kurang sangat. Lepas tu, dia akan ada pencemaran udara dan lama-lama boleh rosak spark plug korang, catalytic converter. Benda-benda ni lagi mahal kos dia nak repair daripada kalau korang nak tukar air filter ni je. Tukar air filter ni baru berapa ringgit je. Jadi kalau dah sampai 15,000 km hingga 30,000 km, korang tukarlah air filter ni. Atau kalau korang selalu drive dekat tempat yang banyak habuk berdebu, ataupun korang ni selalu off-road ke, bolehlah tukar bila mileage dah sampai 10,000 km atau 15,000 km. Benda ni murah je, tapi kalau dibiarkan